Hai kawan-kawan, hari ni saya kongsi resepi kari tanpa santan. Bahan-bahan dia kita perlukan bawang, daun pandan, daun kari, bawang putih, halia dan juga inilah 3 sekawan. Kita tumiskan bahan-bahan ni semua sampai dia naik bau tau. Kita tumis dia. Tumiskan bahan-bahan dulu. Kita kacau. Daun pandan ni buat aroma kari kita wangi nanti. Bila dia dah perang macam ni, kita masukkan kari kita. Kita masuk kari ni. Kita kacau dulu. Kari tu dah pekat kan, dia punya warna, baru kita masuk ayam. Kita. Dan kita kacau ayam ni sampai ayam ni punya air keluar sendiri. Kita kacau dia dulu. Lepas tu baru kita masukkan air. Kita masukkan air. Kita masukkan garam. Kita masukkan Ajinomoto. Kita masukkan serbuk ayam. Lepas tu kita masukkan asam. Tu kita kacau. Kari tak ada santan ni sedap tau. Beli roti, cecah dengan roti potong. Memang sedap. Tada, dah siap dah kari kita. Dah boleh makan. Makan panas-panas sedap. Selamat menjamu selera semua. Thank you yang singgah.